Korang dah pukul berapa dah? Okay guys, Miza just nak cakap hari ni Miza masak special sikit lah. Sebab mama dengan ayah Miza, adik-adik Miza datang dekat KL. Jadi Miza masak lebih. Hari ni menu Miza dendeng balado. Ni korang jangan belacan pula. Yang ni adalah dendeng yang korang kena ketuk. Siapa selalu masak dendeng balado memang kena ketuk. Miza nak cakap pasal stevia Miza. Ramai yang tanya Miza, stevia Miza ni boleh pakai dalam masakan ke? Korang boleh tengok dalam video ni, Miza masak memang pakai stevia. Dia adalah pengganti gula. Korang jangan pakai gula putih. Okey, sebab tu kadang korang bloated, kalori tinggi, korang ada kecil manis. So ramai dah yang beli Miza punya stevia ni, pesakit kecil manis, obesity, diorang pakai dalam masakan dan juga minuman. Jadi pada siapa yang nak dapatkan, korang boleh pergi dekat Shopee Miza Huzairi ataupun korang boleh pergi dekat TikTok Miza. Bolehlah korang pakai. Tanpa asa ni lah kita ambil masa dan peluang untuk kita cut kita punya kalori. So ni Miza masak. Menu seterusnya tauco ikan kembung. Tak tahulah sedap ke tak Kita ni puasa tak boleh rasa. Ni dendeng Miza pun dah siap. Selamat berbuka.